Jangan weak. Jangan jadi pondan. Lemah. Yeah, man to man, 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 yeah, tak synchronize. Alright gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di episod yang terbaru. Yes. Episod yang terkini dan selamat maju jaya semua. Apa khabar semua? Apa khabar? Harap semua sihat-sihat. Betul. Dia bila lama tak shoot, dia jadi Lama tak kekok shoot, dia sikit rasa kekok depan sikit. kamera. Introvert Betul. kan. Tapi kita tetap teruskan kita punya misi Kita dan punya visi misi kita. Yes. untuk work from home. Betul. Aduh. Okey. Work from home. Dia macam tak ada kaitan kan? Sekarang tu lah. Dia tak work tapi dia dari rumah. Aduh. Okey, so untuk kita punya episod kali ni, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi lagi. sponsor kita. Sponsor kita. Yang masih lagi maintain, yang masih trust dekat kita punya podcast ni. Iaitu Yeah, Elbow. Elbow. Rescue to Legacy. Okey. So dia ada bermacam-macam flavor. Betul. Untuk si bulu anda. Total kita ada lebih kurang 7 flavor. Kita ada terbahagi pada dua series iaitu Dua series. normal series dan juga functional series. Yeah. Ada macam angin kan tadi. Rasa macam ada kelibat dia. Okay, so functional series ni untuk kucing anda punya buah pinggang yang ada masalah buah pinggang CKD tu. Betul. Yang ada masalah kencing 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 manis. bukan kencing manis. Bukan. Bukan kencing manis. Urinary. Dan banyak. Dan dia punya batu karang. Yeah, batu masalah karang, batu betul. karang. Masalah macam-macam lah. Jadi Betul. masalah kucing anda yang ada hairball punya masalah, so boleh ambil dekat functional punya series. Walaupun benda ni sekadar treat yang macam orang biasa kalau kaki kucing ke, pembela kucing ke, dia akan ingat benda ni macam jajan. Tapi untuk Elbow ni dia lain benda lain sikit. Ya. Dia datangkan macam umpama nutrisi tambahan untuk si bulus anda. Ya, Yes. so ala-ala nak bagi jajan kat kucing anda, bagilah jajan yang penuh nutrisi. Yes. Supaya kucing anda kekal sihat, cerdas dan sentiasa aktif. Yeah. Alright. So, lepas tu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber kita. Subscriber, Alhamdulillah. Yang mana, saya rasa dah makin lama makin meningkat Makin kita punya ni meningkat. Dah 6,000. Hampir lah. Betul. Hampir, Tak jauh lah, 6,000 lah. Tak jauh lah. Hampir. 5, 9 something kot. Okey, sebab sudi orang kata subscribe kita punya channel, dengar kita punya podcast kita ni mungkin sambil drive, sambil makan, sambil dengar kita punya celoteh kita ni kan. Betul. So untuk episod kali ni tu kan, kita nak cerita kat korang kan. Episod kali ni lebih berat sikit lah. Dia berat sikit. Apa dia? Boleh bagi hint So sikit lah. untuk hari ni kita beritahu tajuk tu lah. Betul. So untuk hari ni adalah, adakah normal untuk lelaki ada mental illness? Ataupun penyakit mental. Bukan mental. Absolutely terima. Bukan juga. Stigma lah. Stigma. So dia bukan mental yang mental macam gila tu lah. Tapi dia mental illness macam Yang dalaman depression. tu. Orang dalaman. Yang Depression, kita tak nampak tu. anxiety, dan macam-macam lagi. Dan kita nak tahu apakah punca di sebalik mental illness. Kita cuba nak huraikan lah Kita hari cuba ni. nak huraikan. Tapi Tapi- disclaimer, kita bukan pakar lah. Betul, kita bukan pakar. Kita hanya cakap berdasarkan pengalaman bacaan kita dan juga apa yang pengetahuan yang kita tahulah. Kita bawa research Okey. lah. Alright. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita. Tetamu kita. So Yang masih lagi. Kita kena kenalkan tetamu Yes. kita. Ya. Kita bersama dengan Masih lagi kembali ke episod. Dah 2 episod dengan kita. 2 episod. 2 episod dengan kita. Memang saya rasa teruja lah. Teruja. Dia macam seronok lah macam. Ya. Aku ada topik hari ni kan. Betul. Dia ajak kita kan. Kita macam, okey. jom. Kita Sebab setiap kali Kit punya podcast kan, view dia paling tinggi. Betul. Setiap kali pun sekali. Yelah sekali. Itu paling Masa tinggi. depan ni pun naik juga InsyaAllah depan naik. ni naik Mungkin juga. orang suka tengok Kit ke, kita tak tahu lah. Mungkin Kit punya cara bercerita, cara borak tu memang best ke kan. Ataupun karisma. Yes. Nampak? Dia tu.
Pelan-pelan naik. Okay. So Kit adalah dia sudi untuk masuk kita punya podcast ni. Mungkin Kit ada sedikit pengalaman ataupun dia sendiri yang mengalami orang kata mental illness ni. So kita nak mengungkap, orang kata nak menggali dengan lebih dalam di manakah punca mental illness ataupun kita nak panggil sebagai lebih detail adalah depression. Apakah punca ataupun akarnya yang menyebabkan seseorang lelaki tersebut boleh mengalami Masalah tu. depression? Yes. So kita start, kita borak sesama kita. Kita borak sama kita. Masalah pendapat masing-masing macam mana start dia. Okey. Adakah daripada punca persekitaran ke, keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun apa-apa lah yang kita boleh rasa macam kita boleh relate. Benda tu boleh jadi. Ya. Sebab kalau nak ikutkan depression ni, dia bukan hanya start daripada kecil je. Kadang-kadang bila kita dah besar macam bayi-bayi kita ni kan. Okey, bayi-bayi kita ni. Bayi-bayi kita lah. Pengaruh rakan sebaya lah. Pengaruh rakan sebaya kita tak tahu. Waktu tu boleh kena. Ada umpama macam kanser juga. Betul. Kita tak tahu bila-bila boleh Dia kena. pelan-pelan menghakis dalaman lah. Tapi kadang-kadang orang kat Malaysia kita ni, diorang ingatkan lelaki ni tak ada masalah mental tau. Masalah mental ni semua kat perempuan sebab diorang berfikiran yang lelaki perlu kuat tau. Tak ada masalah langsung. Tak boleh nak ada rasa stres, tak boleh nak menangis, tak boleh nak. Kadang-kadang lelaki pun penat juga. Bukannya kita buat. Ada still lelaki yang buat 3 kerja dalam satu hari kot. Betul. Untuk nak menampung kehidupan harian, untuk bayar komitmen aku semua. Dan benda-benda tu yang boleh buatkan lelaki stres lah. Kadang-kadang orang-orang dia tak nampak. Dia nampak yang okey, lelaki kena kerja. Dia tak tahu kalau dia tak tahu apa yang lelaki tu hadap dekat dalam kepala otak dia sendiri. Kadang orang ambil remeh lah pasal lelaki yang stres tu. Betul. Disebabkan kita dah terbiasa dengan stigma lelaki kuat, lelaki kuat, lelaki kena kuat, tak boleh nangis, tak boleh nampak sedih, tak boleh nampak lemah. Betul. Tapi kadang dia orang banding-banding lah pula. Contoh aku perempuan boleh je buat 2 kerja apa semua kan. Kenapa kau baru buat 2 kerja lepas tu nak depress, nak stres. Oh, dia dibandingkan lagi. Bandingkan macam tu pula. Tapi dia tak tahu lelaki ni dia memikul tanggungjawab. Betul. Yang dah ada family, tanggungjawab dia yang dah ada family. Yang macam yang tak ada family ni, tanggungjawab dia yang macam keluarga ke, keluarga, mak dia ke, bapak dia kan. So benda tu yang membuatkan lelaki ni hari-hari berfikir. Sebab lelaki dia tak fikir pasal diri dia pun. Dia fikir tanggungjawab dia kat belakang. Dia macam tu. Dia tak fikir pasal diri dia pun. Sebab diri dia pun kalau dia makan sehari sekali pun dia okey. Betul. Cuma dia fikir dia nak supply untuk orang-orang yang dia sayang ke, dia nak supply untuk komitmen dia ke. Kadang dia fikir aku dah hujung bulan ni tinggal RM50. Untuk dia sendiri dia boleh hidup. Ni yang untuk orang-orang yang dia nak tampung ni. Betul. Kadang benda tu yang membuatkan lelaki beban sikit nak fikir benda tu sampai yang ada 3-4 kerja dalam sehari. Maksud kat sini point yang aku faham lah. Yang lelaki ni punca boleh jadi depression tu datang daripada orang yang terdekat dia. Maksudnya tekanan daripada kata-kata, pemikiran orang lain yang anggap dia. Kadang lelaki ni okey, tiba-tiba datang pada orang luar ataupun orang sekeliling dia kata, tak ni kenapa macam ni, membuatkan dia teracun juga. Ada rasa tanggungjawab tu makin lama makin berat. Tu boleh jadi depression juga tu. Dan mungkin juga disebabkan orang kata tekanan hidup pula Sebab macam Akid cakap ni nak provide apa semua, at the same time duit kadang hujung bulan cukup-cukup. Tapi dia still nak kena keluar 2-3 kerja untuk supply. So benda tu yes memang tanggungjawab tapi bukan membuktikan yang lelaki ni tak boleh stres. Tak boleh ada masalah tekanan. Cuma lelaki ni dia pandai sorok je sebenarnya. Dia pandai sorok je. Sebab lelaki pun manusia juga. Betul. Ada perasaan penat. Betul. Perasaan stres tu ada juga. Tapi kami ni pandai sorok. Macam kalau kami tunjuk yang kami penat ke, tunjuk yang kami stres, orang kan anggap benda tu lemah. Orang kan anggap ini lekeh lah. Macam tiba-tiba kita kata aku penat ni, tiba-tiba penat. Betul tiba kita nak ni kan. Dia orang akan bash kita balik. Betul? Kalau walaupun kita cakap kita lelaki penat, yang aku penat hari ni. Tapi kalau untuk aku kan, aku kalau kalau orang macam agapai macam tak boleh buat betul, aku akan cakap boleh lah, aku lelaki kot. Aku akan cakap itu nak bagi semangat. Nak bagi semangat untuk dia sendiri je pun. bukan nak belagak ke apa. Nak bagi motivasi untuk diri sendiri lah. So macam Hang sendiri kan, so daripada pengalaman hidup Hang, adakah Hang pernah sampai tahap stres tu, sampai tahap Hang kena depression? Depress, orang kata tekanan yang tahap tinggi lah, orang kata depress.
Aku rasa tak ataupun pernah lagi lah. sugol. Aku tak pernah lah macam sampai depressed, betul-betul depressed. Aku tak pernah. Sebab aku tak rasa yang, tapi aku teringin nak rasa benda tu tau. Kenapa? Sebab Okay. benda tu yang akan build kita punya Dia diri untuk dalaman. kita kuat untuk bila kita dah bila kita dah ada satu fasa yang sakit tu, confirm Allah ni akan bagi kita Something better lah. besar. Sebab time kita fasa sakit tu kita dah bersabar, kita mesti bersabar, kita reda orang takdir kan. Betul? Kita reda apa semua, mesti dia akan bagi lagi. Sebab tu kadang-kadang aku minta agak. Kadang-kadang aku minta kan macam Minta nak depress lah. bukan tak depress, minta dia bagi Ujian berat. ujian yang berat supaya lepas tu ada satu something yang worth waiting lah. So time ada ujian tu kita sabar dulu, kita terima dulu, kita hadap dulu. Sebab Allah tak akan bagi ujian kalau hang tak boleh nak hadap. Allah bagi ujian untuk orang yang boleh hadap kan. Tapi kalau contoh aku nak tanya sikit pendapat kan. Kalau contoh seorang lelaki tu mungkin dia seorang suami lah. Seorang suami kan. Dia memikul tanggungjawab yang agak besar lah. Contoh family dia sendiri dengan family dia mak ayah dia. So lelaki kan ada tanggungjawab untuk mak ayah dia dengan family yang dia dah bina. So mungkin dia ada masalah depression ke apa ke. Adakah dia disebabkan dengan depression dia tu, adakah dia patut tunjuk dekat isteri dia yang dia tu depressed, yang dia tu tekanan, yang dia tu tengah ada masalah dalaman dia, depressed. Adakah dia sepatutnya tunjuk benda tu? Kadang benda ni kan dia tak payah tunjuk pun, isteri dia mesti tahu je. Kan? Macam dia mesti penat ke apa kan. Dia isteri dia mesti tahu kan. Contoh kadang orang ni dia penat sebab kerja. Contoh time kerja dia 8 sampai 7. Lepas habis kerja dia punya life lah kan. Tapi ada certain company dia akan kacau juga kan. Betul, malam kacau. Benda tu yang boleh membuatkan kadang-kadang masa dengan family hilang. Masa dia dengan anak-anak dia hilang. Faham tak? So benda-benda tu yang boleh buatkan dia stress lah. Bagi aku benda tu start tu tak boleh pun. Tak boleh lah. Nak kacau dia kacau time kerja je lah. Betul. Time dia dengan family ni lah, itu hak dia lah. Sebab dia pun ada tanggungjawab dia kat belakang kan. Hang pun ada tanggungjawab hang kat belakang. Hang kerja dengan bini-bini hang. Kenapa nak kena kacau aku dengan tanggungjawab aku kan? Macam tu lah. Sebab kadang majikan kita tak faham kan. Ataupun orang atas tak faham. Orang kena tengok time ni dia dengan family lah je. Dia dengan family. Dah habis waktu bekerja lah. Sebab waktu tu waktu bekerja. So kadang-kadang time kerja lah yang buatkan dia stress tau. Lepas tu untuk dia dengan family dia yang buatkan dia happy apa semua. So bagilah time dia dengan family ke apa kan. Jadi macam tu lah. Faham? So kalau macam suami lah kan. So aku ada baca kat satu dekat ni lah, thread kan, dekat thread yang mana suami tu dia ada mengalami masalah depression, dia ada mengalami masalah anxiety kan. So disebabkan dua benda tu membuatkan yang dia ni cepat trigger dengan apa pun yang dia cakap, isteri dia cakap. Kadang isteri nak meluah, biasa perempuan kan, nak meluah ke apa kan. So nak meluah tentang mungkin perangai suami dia ke atau cara suami dia treat ke. Lepas tu dia rasa trigger benda tu. Kan dia rasa trigger sebab dia kata dia penat bekerja. Dia bersalahkan diri sendiri lah. Dia bersalahkan diri sendiri instead of dia solvekan benda tu. So dia jadi dia open dia punya mood defensif lah. Mood defensif. So benda tu bagi aku dia tak apa nak okey lah, sebab faham lah kita lelaki ada masalah depression kan. Tapi kalau apa pun yang isteri kita luah tu, bagi aku jangan open mood defensif tu. Dengar dulu, hadam dulu, faham dulu kenapa isteri kita bagi tahu sekian. Sebab itu nama dia communication. Communication lah. Tapi of course lah kita normal kan, manusia. Of course lah kita ada kadang tu ada stres kan, boleh mengalami depress dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita punya depress tu terbawa-bawa dekat emosi, sampai emosi orang lain pun terganggu. Sebab tu aku cakap lelaki ni tak boleh depress. Sebab orang beranggapan dia stabil, dia kuat kan. So bila sekali kita contoh kalau bini dia dia cakap, kenapa awak macam ni? Dia mesti akan triggernya. Dia mesti akan tell balik bini dia. Sebab tu cakap lelaki memang kena kuat, kena steady je, tak boleh depress kan. Tapi kebanyakan lelaki memang ada yang depress. Cuma dia orang tak berani nak tunjuk. Sebab kalau bila dia tunjuk, dia akan di-label macam tu lah. Dia akan
Dia judge macam tu lah. Lelaki lemah lah, apalah kan. So benda tu yang buatkan lelaki kadang dia tak tunjuk depression dia. Ataupun dia just tak nak bagi orang sekeliling dia punya emotion terganggu. Okay, aku tanya. Ada nampak orang gila kan? Ada pernah nampak orang gila perempuan? Jarang lah. Jarang. Sebab orang gila lelaki. Betul. Lelaki. Betul juga. Betul juga. Lelaki dia tak bercerita dekat orang. So dia Memendam. Bila dia pendam, dia punya otak sendiri akan bermain dengan dia punya masalah. So masalah tu dia tak keluar. Masalah tu duduk dalam diri dia. Bila masalah tu duduk dalam diri dia, end up dia yang akan jadi masalah. Dia yang akan jadi gila, faham tak? Dia terlalu fikir, dia tak beritahu orang. Makan diri sendiri. Dalam gila terus. Dalam gila terus. Kadang-kadang dia ada masalah yang berat. Contoh dia baru cerai ke apa ke, anak dia lari ke apa ke. Tapi Bankrupt apa. dia ni normal dia. Tapi bila dia pendam sendiri, dia tak beritahu orang sebab kan itulah dia takut orang kata dia lemah ke apa kan. Dia pendam sendiri, last sekali dia sendiri yang jadi masalah tu. Dia sendiri yang berlawan dengan otak dia sendiri. So end up jadi gila, end up jumpa kat Maybank CMB. Betul. Kadang-kadang banyak orang macam ni dia datang daripada orang yang steady je, orang yang alim. Sebab tu aku suka macam borak dengan orang gila. Sebab kadang-kadang dia ada cerita dia sendiri sebelum dia jadi gila. Kadang dia orang gila ni ada je yang pandai. Ada yang educated. Ada je yang educated. Cuma dia banyak sangat masalah apa semua. Dia pendam tekanan hidup. Yang buatkan dia macam tu. Sebab dia pun bukannya lahir terus gila kan. Mana ada orang lahir terus gila tepi-tepi jalan gitu. Betul. Ya. Macam kita lelaki satu lagi kita tak ada tempat meluah yang betul-betul proper. So kawan-kawan sekeliling kita ni yang perlu memikul tanggungjawab. Macam tanya, yang okey tak? Aku bersyukur aku ada kawan yang baik lah. Saya tanya aku lah. Dia concern lah walaupun dengan perkataan yang simple. Macam kadang-kadang macam tu je. Lelaki nak dengar macam tu je. Okey tak? Macam tu je kan. Kadang ada lelaki yang betul-betul dia stres kan. Orang tanya macam tu pun dia dah boleh. Lega lah. Lega sikit kan. Dia rasa concern tu sikit. Okey lah kan. Betul. Tak perlu. Kadang-kadang dia tak perlu nak luar macam setengah. Kalau perempuan maybe dia kena luar daripada A to Z. Baru dia rasa macam lepas satu hari tu. Betul. Tapi kita just macam sembang sikit. At least borak ujung sikit. Pemuka pun dah okey dah. Okey lah. Betul. Dapat keluar daripada diri dia pun dah okey. Betul. Jangan dipendam. Sebab selalunya lelaki ni kalau borak, dia nak jadi solusi je. Dia jadi jawapan je. Dia bukan sekadar nak keluar je, dia cari jawapan. Dalam borak tu dia akan cari jawapan di dalam kepala otak dia tu. Macam mana dia nak settle kan. Kalau dia buntu baru dia tanya. Okey macam ni. Okey. Lagi tu aku ada macam pengalaman kawan aku lah. Pengalaman dia ini macam mana punca dia boleh dia depression ni. Kawan aku ni dia start daripada family dia. Family dia bukan family yang family broken pun, tapi dia lebih kepada family yang macam yang torture mental dia, faham tak? Torture mental dia masuk dari segi, contoh mak dia kan. Mak dia selamba kata dia, kau ni anak dahaka, anak bodoh. Tapi benda ni diratik berulang-ulang kali. Sampai satu tahap member aku ni memang dia dah assume dia ni memang bodoh, dia ni memang anak dahaka, faham tak? Tapi dia bukan jenis memberontak tau. Dia bukan jenis macam setengah kita, kita kalau dengar benda tu paling kuat pun kita trigger, kita meletup dan kita belah dia itu. Tapi dia tak, dia stay kat situ, dia still lagi berbakti kat mak dia, kat ayah dia. Ayah dia garang, mak dia garang. Tapi garang yang memang barang tak tentu lah orang kata. Barang tak tentu, memang dia memang terperangkap kat situ. Dua-dua barang tak tentu kan. Selalu kita pernah dengar mak atau ayah kan, itu pun marah. Orang kata satu garang, satu air, satu api. Tapi ni dua api. So sekarang dia dah keluar daripada rumah ke, dia dah berkahwin ke macam mana? Ke dia still lagi kat rumah? Dah kahwin dah. Dia ada family sendiri. Ada orang kata dia pun dah keluar daripada rumah tu. Tapi waktu dia berada kecil sampai ke belasan tahun macam tu lah. Sebelum nak ke 25, 20, 24 ke bawah tu, sepanjang tu dalam tempoh tu dia duduk dengan family dia dan adik-beradik dia pun memang tak okey. Maksudnya adik-beradik dia pun masing-masing ada masalah masing-masing. Ada yang kena tangkap dengan polis lah, ada yang itulah. Maksudnya dia punya family tu memang dia punya punca dia tu daripada trauma dia yang daripada masa kecil lah. Sebab tu daripada kecil kita kena. Tapi dia bukan jenis yang macam baran ke apa. Dia jenis kontra. Dia memendam diri dia. Memendam, betul. Dia pendam sampai tahap dia terpaksa guna yang macam kerat tangan tu lah, yang toreh tangan tu. Dia sampai dah tahap tu. Dah berapa kali dia fikir nak bunuh diri semua. Dia masuk depresi dalam tu. Faham. Dia bukan jenis luah macam kita, macam baran aku keluar. Dia jadi sebab dia tak luar tu. Dia tak luar. Dia pendam sesuatu. Pendam. Dia rasa dia banyak
salahkan dia sendiri. Kenapa Sebab dia rasa dia problematik kenapa aku lah. lahir faham tak? Kenapa aku lahir? Kalau jadi macam tu dia kena cari dia kena keluar dia kena keluar kawan dengan orang dia kena belajar. Tapi disebabkan faktor yang dah lama dah rumah tu, bila dia keluar, dia ada perasaan yang macam, betul ke orang ni nak kawan dengan aku? Faham tak? Dia, orang tu cakap sikit kan, kita kan kadang-kadang kawan kan kita tak tahu kan. So, bila kita dengar tu, dia tikam belakang aku ke, faham tak? Dia ada banyak benda, banyak faktor. Dia jadi So, anxiety. nak kerja pun susah. Faham? Dia jadi Nak anxiety. kerja pun dia jadi kerja yang tak lama lah. Sekarang je lah. Sekarang aku tak sure dah macam dah lama lah, tak ni lah contact. Tak kontak lah. Tapi kalau dah macam tu punya pattern kan, dia kena orang kata cari bantuan lah. Bantuan daripada pakar. Serius. Dia pergi jumpa sekretari. Secretary, orang kata terapi. Sebab tapi pakar tu bukanlah bagi solution, tapi dia just bagi macam ujian and then bagi orang kata nasihat macam mana nak kena buat, macam mana nak handle. Kan? So kena jumpa terapi lah pakar. Tapi selalunya kan aku pernah tengok dia pergi jumpa pakar, dia tu memang leceh lah. Dia bukan apa, sebab kita kadang-kadang ada masalah. Bukan yang jenis macam aku nak kena pergi jumpa doktor. Faham tak? Nak kena jumpa doktor, nak kena consult. Benda tu makan tenaga tu, dia dalam keadaan dia macam tu. Betul. Dia tak boleh nak fikir, dia perlukan orang yang support dia lah. Kalau mana macam harap dia sendiri, dia takkan jadi macam tu lah. Tapi kalau nak harap dia sendiri pergi jumpa lah susah. So dia nak orang sekeliling kena support dia pergi jumpa. Maksudnya apa semua kita ni lah. Maksudnya Support kalau dia. kita nampak orang macam tu, kita sendiri kena support orang, kena bantu dia lah. Sebab dia support system dah tak ada. Family dia dah macam tu kan. Dia sendiri dah apa tak lagi kan, dah tak kuat. Kita kalau orang yang macam dia family yang okey ni, maksudnya nampak orang macam tu, kita kena support lah. Betul? Apa yang kita mampu lah. So tapi dia memang pandai. Orang pandai. Kata dia pandai, dia mudah terima orang kata multitasking tu lah. Cuma dia kekurangan dari segi dia punya mental tu. Sebabkan dia punya Abang bayang daripada kecil. Mak dia kalau mak dia marah, dia memang itu kata-kata yang dihembur kan. Daripada sekecil-kecil benda, tak sapu rumah ke, tak buang sampah ke, macam tu. Kena chop lah. Kena cop. Abang abang daripada kecil family ni cakap macam tu. Abang memang ni macam tu lah. So aku memang cakap, wish, ni kalau aku kat situ, aku rasa aku dah out lah ni kan. Tak tahu kan. Tapi dia memang Tapi dia still kuat lagi, lah, dia kuat lah, dia masih lagi hidup lah. Dia kuat lah. Dia berapa kali dia niat nak tamatkan dia punya ni. Sebab maksudnya orang depression, aku pun ada orang dekat aku depression. So mostly apa yang cakap tu memang sama je. Orang akan rasa sebabkan family ke? rasa Ke macam sebab nak faktor lain? sebab family lah. Daripada kecil. Family broken juga. Family. Tak ada broker macam kata-kata tu. Macam kadang minta nasihat tapi dapat kata-kata yang tak sepatutnya. So macam benda tu dah daripada kecil. So biasa lah niat nak. Ya. Tu biasa lah. Akan ada. Tapi kalau kita tengok kat internet kan, macam orang akan post dia depressed ke apa kan, duduk dekat bilik air lah, kan, air, semua pakai baju macam tu. Orang depression tak macam tu bro. Dia tak sempat lah nak open kamera, letak tepi, buka air, duduk. Aku depressed. Tak ada. Yang tu kalau berlakon dia dia. tak sempat lah. Dia tak sempat. Dia memang depression kita, kalau kita nampak dia macam biasa je. Macam biasa je. Cuma kalau dia seorang-seorang memang Ada bahaya. seorang memang bahaya. Selalu banyak depression ni perempuan lelaki. Kalau Aku kena kalau aku perempuan lah, perempuan aku perempuan lah. perempuan. Sebab lelaki pandai sorok kot. Betul. Oh. Lelaki dia pandai suruh, lelaki dia Tapi sebenarnya lelaki lagi bahaya Betul? Tahu kalau hang tak sedar, tahu dia gone je. Kalau dia tak gone tak tahu dia gila. itu ada yang ada jadi dekat baru-baru ni yang Jabatan Pembinaan yang ada. Lompat tu. Nampak tu. Itu sebab itu ada Tahun ni juga kan? tahun ni betul. Tak silap. Sebab depressed juga kan. Depress ada yang cakap bini dia kata curang. Ada yang cakap masalah mesti. Betul? Tapi kadang-kadang masa penceritaan ni pun kadang buat Boleh jadi faktor juga. boleh Betul? jadi faktor juga. Sebab Maksudnya dia letakkan jiwa raga dia kat satu orang tu. kadang-kadang lelaki ni dia macam sayang sangat kat perempuan ni. Dia perempuan ni contoh lah, perempuan ni curang macam cerita Okey. Kita recap kejap ah. Okey. okay. Cerita perempuan dia curang. Waktu okey, ala ikut aku kan. Waktu ex aku curang pun aku jadi macam Celos sekejap. lost sekejap macam makan pun tak nak kan. Jadi lost sekejap Lepas tu macam termenung kan. Lepas tu apa yang buat aku okey balik sebabkan kawan-kawan lah. Kawan-kawan tanya okey apa dia tahu kau bagi nasihat apa. Nasihat lah. So kadang-kadang penceritaan ni pun boleh menjadi satu faktor yang besar kan untuk lelaki depressed lah. Betul. Lagi dah kahwin kan. Kadang-kadang perempuan curang ke apa. Macam kat Jabatan Pulau Pinang. Aduh. Tahu-tahu dah
Gone. Dia lompat. Lompat. Dia lompat terus. Tak Dia sempat bawa selamat. baju Dobby kan, tak silap kan. Dia bawa baju Dobby naik motor. Kita tak sempat selamat lah. Tak lepas lah. Ya. Tak silap ada saksi lah macam sempat lah selamatkan dia. Lepas tu nampak dia macam dah okey, yang saksi tu belah je lah. Sebab dia kat tepi jambatan kan banyak motor apa kan. Lepas tu belah je lah. Tak tahu masuk berita tengok dah gone. Dah lompat. Lagi Dengan tu, motor dia. kalau lelaki ni dia pandai cover tau. Contoh, mungkin waktu yang orang tu nampak okey. Dia tembak, abang okey bang. Okey je rasa. okey lah, Mungkin betul dia lah. reaction dia biasa. Betul? Tiba-tiba brother tu dah gerak, dia dah tekad. Tu lah. Dia tengok line dah clear, dia terus Dia dah ni. terjun. Sebab ada lelaki dia overly dengan, dia boleh tukar benda tu. Betul? Dalam dia memang dah hancur lah. Hancur. Luar tu boleh senyum ni. Lelaki Tapi macam dia tu. memang dah tekad. Betul? Lelaki tu lah. macam tu. Tapi lelaki apa dia memang nombor satu lah, sembunyikan perasaan dia. Nombor satu. Tapi kalau buat curang ni, kalau lelaki curang macam cepat kentut lah, tak tahu apa masalah. Cepat kentut lah. Tapi kalau buat depress, buat stress memang boleh sorok lah. Kadang datang kerja macam biasa, padahal entah apa macam-macam benda dia tengah hadap kan. Tapi datang kerja macam biasa je. Betul. Kadang dia ada masalah kat rumah, bila datang kerja okey. Okey, macam tak ada apa. Balik rumah dia tak okey balik macam tu lah. Kat rumah ke, on the way balik ke kan. Seorang-seorang. Tu ya, macam tu. So seorang tu yang Terfikir. bahaya, bahaya serius. Kalau tu aku macam mana nak mengatasi depresi kan. Kadang-kadang kita kena buat benda yang kita suka juga. Betul? Contoh kalau tu Hobi lah, hobi. ya. Macam tu macam kalau suka writer ke apa kan. Kadang-kadang kena agak macam mereka aktor nak bagi kita sendiri happy. Benda Macam tu main je. benda tu kadang-kadang perlu juga sebab kita hari-hari kita penat kerja kan. Kita pergi kerja, balik kerja 8 jam, kadang-kadang 12 jam kan. Kita kena cari satu benda yang buat kita happy. Hobi, betul? Hobi je. And lagi satu yang aku tengok kena exercise lah, exercise. Exercise macam at least pergi gym lah. Pergi gym ke ataupun jalan kaki ke, brisk walk kan. Sebab benda tu akan bagi kita punya emosi kita stable. Sebab kalau kita tengok orang yang tak exercise, orang tak main gym, kadang emotion dia tak stable sangat. Dia tak stable sebab hormon testosteron dia tak tinggi. So bila dia main gym ke apa ke, bukanlah nak buat badan, just untuk exercise kan. Benda tu membantu. Maksudnya dia punya penat badan tu tukar kepada dia punya penat mental tu tukar kepada penat badan. Badan betul. So dia jadi emosi dia lebih stable, dia akan jadi lebih yang orang kata orang yang lebih ceria, orang yang lebih sihat. Kan orang kata badan sihat otak cerdas. Lepas tu kena kalau aku rasa kena banyak bergaul dengan circle yang Circle okey. yang betul, yes. Betul. Circle pun penting. Circle tu betul, Penting. serius. Tu antara nombor satu lah. Kalau kita suka tu negatif. Mesti Mesti ni betul. Jadi aku ada satu quote yang macam if you want to know who them, look Circle. who's his Friend. friend. Macam nak tahu orang tu kena tahu tengok kawan Tengok dia. kawan Dia dia. macam tu lah. Okey. Tapi aku rasa ayat aku salah. Oh. If you want to know who's them, look who's his friend. Berbelik ke? Berbelik ke? Baca Tapi faham lah, boleh faham. So nak tengok, nak tahu kawan tu, orang tu macam mana, tengok kawan dia macam mana kan. Dia takkan lari seinci pun daripada kawan dia. Betul? Dia tu macam aku tengok TikTok ah. Ni TikTok ni orang tabligh ah. Dia selalu post pergi keluar 3 hari, 40 hari. Dia tanya kat ada seorang kawan dia ni, macam mana nak jadi orang baik? Lepas tu kawan dia kata, saya pun tak baik tapi saya cuba nak jadi baik. Tapi dia bagi satu tip yang aku rasa macam kita boleh apply semua ni dalam kehidupan kita. Dia kata kena cari kawan yang baik juga. Ataupun circle yang baik. Sebab daripada kawan yang baik, circle yang baik tu akan membawa kita kepada kebaikan. Betul. Sama tak macam kita kalau ada masalah ke apa, kita kena cari kawan yang betul. Betul. Sebab kalau kita rasa kita sekarang ni hidup macam tak berapa betul, kita tengok balik kawan kita. Betul? Betul. Tengok agak Tengok balik kawan kita, okey ke tak okey. Sebab tip ni memang kita kata memang bagus lah. Betul. Sebab aku rasa ni boleh guna ni, boleh apply ni cara ni kan. Betul? Kadang-kadang kita kena berpandukan agama balik. Betul. Sebab apa yang dia tulis dalam Al-Quran tu semua dah okey lah. Kita kena tengok itu je. Betul? So dia lelaki ni senang nak jaga mental lah. Ni sedikit sebanyak lah. Satu, circle yang baik. Betul. Circle Tadi yang bagus. buat Dua, aktiviti. aktiviti, exercise ke yang apa, fizikal hobi punya. ke, yang fizikal punya. Macam tadi apa tadi? Yang ketiga, lupa. Apa Apa dah? buat tadi? Cari hobi, betul lah cari hobi. Cari hobi. Cari hobi. Cari Cari interest hobi. dalam kehidupan. Ya, betul. Tak kisahlah hobi kau tu lebih pada kereta ke, Kereta ke, macam dia lebih fizikal. Fizikal, Macam ni betul. hobi yang Main golf. main So golf ke. kalau tiga-tiga ni korang buat, aku rasa mental korang akan mentally stable lah. Mentally stable. InsyaAllah at least sedikit kita kata sebanyak. dia boleh mengurangkan sedikit lah. Betul. Mungkin tak boleh hilang terus tapi boleh kurangkan. Betul. Lepas kan aku cakap yang lepas break tu aku jadi macam
jadi blur. Blur. Okay, so apa yang pengajaran aku buat dari situ kan, contoh kalau ada masalah-masalah kecil ke apa kan, aku tak pick up tu. Contoh kalau ada masalah macam masalah-masalah member ke kan, aku tak fikir pasal dia tu. Tu hilang lah. Hilang terus. So macam kalau ada masalah-masalah kecil, tak payah fikir. Tak nak fikir tu sebab masalah kecil yang akan buat jadi masalah besar. Betul? Kalau Betul. kita fikir sangat kan. So benda masalah kecil ni baik tak ada apa lah, kan. Baik kita settlekan terus. Itu je. Betul. Kadang-kadang benda ni yang menambahkan kita punya stres tau. Kita tak perasan. Betul. Kita dah ada masalah besar, kita pun main masalah kecil. Yang kecil ni sebenarnya kita buat tak tahu je. Kan. Itu macam faktor kewangan ke apa macam terlalu fikir ni kan. Betul. Tak boleh fikir Tak boleh fikir kan. Betul. Kalau kita rasa macam kewangan kita macam agak tak okey kan. So kita kena fokus cari solution untuk okeykan kewangan tu je lah. Itu je lah. Focus on solve the problem. Kalau kau ada problem apa-apa lah, financial ke apa, solve kan macam mana nak tambah, at least tambah dalam yang supaya cukup lah untuk bulanan tu, dia macam tu lah. Sebab mostly lelaki banyak kerja, 2-3 kerja kan. Kadang-kadang orang-orang yang contoh kalau dia punya bini ke apa kan, yang meminta lebih-lebih itu Lebih daripada kemampuan dia lah. Kemampuan dia. bulan lepas tak minta pun bag Chanel ke apa kan. Bulan ni minta. Dia kena count lebih sikit lah kadang tu. Betul. Stres juga kan. Tapi kita pun faham. Apa sesekali faham je. Faham je. Sebab lelaki ni kepuasan dia dekat orang, tengok orang yang dia sayang tu happy. happy, Itu betul. kepuasan dia. Betul. Kami tak puas pun kalau beli benda untuk diri sendiri tak rasa puas. Tak rasa puas pun. Dia boleh ketepikan lah. Apa benda yang dia minat tu dia tolak tepi tu. Yang penting orang yang dia sayang tu dapat apa yang dia nak lah. Betul. Dia tak kira harga ke apa ke, janji. Apa Dia yang akan orang yang disayang tu dapat apa yang Cuma kita lelaki ni tak minta banyak. Itu tak support lah. Ya, Support betul. dan faham dia lah. Support, faham. Dia tak adalah nak minta orang kena bagi kau duit ataupun kau kena bagi apa-apa kan. Kita minta okey, contoh saya dah bagi awak ni, harganya awak tak perlu tahu pun, saya nak awak appreciate je. Betul. Appreciate je. Cakap terima kasih ke apa tu. Itu pun ini dah bagi je tu, terima kasih apa tak ada. Oh terima kasih. Apa tak ada. Susah. Kena bersyukur lah, bersyukur lah. Laki tu pun dah bagi, tengok hantar terima kasih stres. Sebab kan hantar terima kasih je. Betul. Terima kasih lah. So kalau dia appreciate suami dia happy, mungkin suami dia orang kata murah rezeki dia, suami dia cari duit lebih, so nanti dia bagi yang besar pula kan. So benda tu pun happy lah sebenarnya. Sebab lagi suka dia akan bagi lagi kalau dia rasa dia dihargai. So jangan tak perlu nak rasa menyesal lah kalau dia tak cakap terima kasih ke, minta maaf ke apa ke. Benda tu memang basic weh, tapi tak ramai orang boleh buat. betul. Nak cakap terima kasih, nak minta maaf, benda tu memang basic tapi tak semua orang boleh buat lah. Orang-orang tu dia. Betul. So bab kata Tuan Azli Walter, lelaki jangan weak. Jangan weak tu. Buat kata dia Islam, jangan jadi pondan. Jangan dia pondan. Ada masalah mental makna boleh. di sebalik ayat tu. Jangan ingat kita macam oi dia hina kita ke. tak. Lelaki yang lemah memang dia akan anggap benda tu hina. Dia akan trigger. Dia akan Betul, trigger. dia akan trigger sebab dia lemah. Tapi lelaki yang betul-betul lelaki dia akan faham Dia akan apa faham. maksud dia. Dia akan cuba tengok balik. Sebab kita yang akan orang kata menghunuskan pedang di hadapan. Keluarga kita kat belakang, kita yang kat depan. So kita yang pegang pedang tu. Kita yang akan berjuang untuk keluarga kita. So masalah mental tu of course akan ada, tapi cuba untuk selesaikan, cari something untuk legakan. Betul. Sebab kita ada tanggungjawab. Itu. Sebab kita yang kat keluarga depan. kot. Betul. Kalau ketua menangis, takkan lah orang-orang belakang nak rasa hang dilihat ketua kan. Mesti Betul. nak tunjuk hang ni kuat. So masalah mental tu memang ada, tapi kena Kawal lah. kena pandai cari solution. Betul. Pandai manage. Pandai cara nak orang kata self Awareness. tak? Self care. Self care, betul. Self care betul lah, self care. Betul. Improving self care. Korang kena improve korang punya self care. Macam tu. Sebab aku baru baca itu artikel dekat TikTok. Yang kalau kita nak jadi lelaki lah, kalau kita nak jadi orang yang betul-betul kuat, adalah kita kena pandai jaga emosi kita. Betul. Betul. Emosi, Kalau betul. kita nampak satu benda yang boleh buat kita trigger tapi kita boleh
diam, kita boleh tengok. Maknanya kita memang orang yang sangat kuat lah sebab kita boleh kawal emosi. Tak semua orang boleh kawal emosi. Kau kata emotional intelligent. Intelligent betul. Betul. Kadang-kadang macam aku lah, aku cepat marah weh, aku cepat triggered. So sekarang ni aku tengah belajar cara nak control self control aku ni lah. Kadang-kadang sebab macam yang aku cakap tu lah, kalau ada masalah aku tak fikir. Sebab aku takut aku triggered masalah. So, Sebab terlalu ambil benda tu dalam diri kan. So dia setiap orang lain-lain. So korang kena tahu sendiri macam mana nak kawal diri korang. Macam mana nak bagi diri korang tenang. Kena buat research. Sebab setiap orang lain-lain. So korang kena cari sendiri lah macam mana nak bagi diri aku tenang lah. Kadang-kadang ada orang yang tengok laut pergi tenang, ada orang yang kena dengar muzik tenang. Tu korang kena cari di diri korang. Betul. Dan cari hobi, sekecil-kecil hobi, mengumpul setem pun okey dah sebenarnya. At least ada hobi, benda nak buat. Sebab hobi tu yang bagi kita sambil buat tu kita tenang, Dia macam kita ada satu direction lah. direction. Sebab kalau hobi ni tak ada direction, kita macam tak ada tujuan. Kita akan rasa macam buat apa aku kat dunia ni, faham tak? Benda-benda macam tu yang buatkan makan diri kita, makan. Alah kita rasa macam Hobi tu adalah satu benda yang kita buat tu kita suka, kita happy. Tak kisah apa-apa, kumpul setem ke, main buli ke apa ke. Hobi yang stres pula. Hobi yang stres. Betul? Dia hobi yang dia rasa okey. So rasanya kita pun dah kat penghujung lah. Sebelum penghujung aku tanya last question untuk Last korang. question, okey. Last question ni kita bayangkan depan kita ni ada seorang satu figure, seorang lelaki yang dia nak menamatkan hidup dia. So apa kata-kata yang kita nak cakap kat dia sebelum dia nak tamatkan hidup dia, ataupun apa kata-kata dia? Faham tak? Faham tak situasi tu? Faham. Apa yang kau nak cakap kat dia dan apa yang kau nak sampai kat dia? Boleh try tu. Kalau aku kau bayangkan depan ni ada seorang lelaki yang dia macam dia nak endkan hidup dia. Dan apa yang kau nak ungkapkan kat dia? Dia memang dah sampai hujung ni. Kalau aku akan cakap sekarang ni hang rasa sakit. Tapi kalau hang endkan hidup hang lagi akan sakit dekat sana. Sakit sendiri sementara je. Sakit dekat sana selama-lamanya. So hang nak rasa sakit yang sementara ke hang nak rasa sakit yang selama-lamanya? Mesti hang nak yang sementara. So hang kena kuat sikit lah. Hang kena yakin yang sekarang ni adalah ujian yang Allah bagi untuk hang, untuk Allah bagi something yang menarik untuk hang in future. So hang kena yakin benda tu ada. Hang kena sabar sekarang je. Hang kena sabar set je. Dia bukan setiap ujian dia akan akhir, dia akan ada solution je. So hang kena sabar dan cari solution tu sendiri. Hang jangan cari solution yang sikat, iaitu menamatkan hang punya riwayat. So benda tu tak okey lah. Sebab kita, kalau kita menamatkan riwayat kita pun benda ni dosa besar. So kita kena fikir, kita kena fikir logik. Hang nak sakit sekarang ke hang nak sakit selama-lamanya? Kalau dah tanya aku, baik sakit sekarang, kita tahan sat je. Sebab nanti confirm Allah akan bagi something yang akan membuatkan hang happy, yang hang tak jangka. Okey. Menarik. Aku ada orang kat depan ni nak terjun. Kau tarik dia, bro. Bro. Apa masalah nak bunuh diri? Apa masalah nak sampai nak buat macam ni? Kalau depress sekalipun, kalau hang bunuh diri sekalipun, belum tentu hang masuk syurga pun. Belum tentu benda tu selesai pun. Hang bunuh sekarang, hang lagi teruk lah kat sana. Hang lagi teruk. So sekarang ni, hang laki, aku laki. Aku tak nak cakap lembut dengan hang kena fikir benda ni. Setiap masalah ada solution dia. Allah bagi hang ujian sekarang, hang kena hadap benda tu. Sebab apa? Dunia ni ujian. Dunia ni, kalau dunia tak ada ujian bro, ni nama ni syurga bro. Ni nama ni syurga bro. So, ujian yang hang ada ni kena hadap. Sebab apa? Allah sayang hang. Hang kena sabar. Hang kena sabar, hang kena cari solution, hang jangan weak. Cari solution. Apa masalah hang? Apa solution yang hang kena buat untuk hang feel better? Untuk hang selesaikan masalah hang. Hang kena cari solution. Jangan mengharapkan otak hang. Otak hang, kalau harapkan otak hang untuk fikir tanpa hang research, benda tu tak ke mana bro. Otak kita ni bodoh. Siapa-siapa pun otak bodoh bro. Jangan harapkan otak hang, hang fikir, hang cari, hang research dekat internet macam mana nak ada solution dia, apa yang nak kena buat. Cari sampai jumpa. Sekarang ni pergi berambus. Sebelum aku lempang pakai saiz kasut aku yang kecil ni, baik hang berambus. Jangan weak. Jangan jadi pondan. Lemah. Okay, hang pula. Aku rasa dia terjun ni. Tak tahu. Saya kira trigger weh, bang. Saya weak abang. Okay, saya start motor lah. Apa? Oh ya. Kalau aku
Kalau aku punya improvement lain lah kot. Aku rasa macam aku akan cakap kat dia, dalam dunia ni kalau hang rasa semua orang benci hang, hang percaya mesti ada at least ada seorang yang akan sayang hang. Aku pernah cakap macam tu kat ex aku. Kalau dalam dunia ni semua benci awak, saya akan sayang awak. Tapi aku tak cakap aku lah sayang dia. Aku cakap macam mesti ada seorang yang akan sayang kau. Betul. So walaupun seorang pun hang rasa berbaloi ke kalau hang nak tamatkan hidup hang sekarang ni untuk tengok dia menderita sepanjang hayat dia. Sebab dia sayang kau. Kalau kau rasa kau tak nak dia menderita, jom kita minum kopi. Ikut macam. Ikut aku. Kita buat sistem pokok. Pokok. Ikut Tu MLM lah, MLM. Macam tu lah. Aku tak nak cakap panjang kan. Cuma aku boleh cakap kat itu tu lah. Dan aku harap dia boleh fikir lah. Okay. Tu kita punya cara lah. Masing-masing punya cara lah. Okay, so Alright. kita dah sampai di penghujung Alhamdulillah. So settle podcast kita hari ni. Alhamdulillah. So yang baik tu datang daripada Allah SWT. Yang jahat, yang kilaf tu, yang kesilapan tu datang daripada kesilapan diri kita sendiri. Betul. Alright, so yang baik ni korang boleh ambil. Kalau rasa informasi kita ni tak tepat ataupun korang rasa korang ada informasi yang lebih tepat, korang boleh drop komen dekat bawah. Okay, so apa-apa kita ucapkan terima kasih untuk sponsor kita hari ni iaitu Elbow Rescue to Legacy, yang mana cat treat ni untuk nutrisi tambahan harian si kucing anda, yang mana ada 7 flavor yang kita terbagi kepada 2 series, iaitu series functional untuk kucing yang ada masalah-masalah hairball, CKD, kencing manis, urinary system. Takkanlah ada kucing manis, kucing tak ada kencing manis. Batu karang. Dan untuk normal series ni orang kata tinggi dengan berkhasiat ada protein, 80% air dan cukup untuk nutrisi harian si kucing anda. Right? So untuk dapatkan produk Elbow ni boleh klik dekat description dekat bawah. Kita akan attachkan link dekat bawah. Right? Betul. Untuk subscriber kita, terima kasih yang mana dah support kita. Yang mana first time tengok video kita ni, boleh tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng untuk dapatkan notification. Dan korang boleh komen kalau korang nak, orang kata topik-topik apa lagi yang nak kita bawakan. Alright? Jumpa lagi. Kata-kata terakhir sikit untuk view sebelum kita tamatkan. Jangan jumpa dah. Jangan weak. Alhamdulillah. Ada orang sayang. Ada orang sayang. Allah sayang abang, Allah sayang kakak. Okay, so wrap guys. So jumpa lagi to the next episode Man to Man. See you guys to the next one. Bye-bye.